Tuanku, saya datang untuk membincangkan perkara yang amat penting untuk kemajuan tanah Melayu. Kerajaan British memperkenalkan Malaya Union sebagai satu langkah yang akan membawa kesatuan dan kemajuan kepada tanah Melayu. Ia adalah satu bentuk pentadbiran yang lebih efisien dan kami sebagai kerajaan British juga mengambil kira perkara ini untuk lebih memajukan tanah Melayu daripada yang sekarang. Kami juga yakin Malaya Union ini akan membawa kemajuan yang lebih kepada tanah Melayu daripada yang sekarang ini. Apa pendapat tuanku? Bagi saya government, kami tidak memerlukan Malaya Union untuk kemajuan kami. Kami lebih memahami keperluan rakyat kami dan cara terbaik untuk mentadbirkan tanah ini. Masyarakat Melayu merupakan masyarakat yang asli tinggal di tanah Melayu ini. Hidup kami tenteram sahaja sebelum tuan-tuan British menaklukki tanah kami. Lagipun, tuan-tuan British sudah terlalu lama berada di sini. Ini adalah tanah kami dan kami akan menentangnya untuk kemerdekaan kami semua. Sesungguhnya kami tahu apa yang terbaik untuk negeri kami. Pihak British tidak perlu mencampur tangan dalam pentadbiran kami. Kami adalah penjaga kedaulatan tanah Melayu. Malaya Union yang dicadangkan oleh pihak British itu hanya akan mengurangkan kuasa kami dan hak kami sebagai Raja-Raja Melayu. Malahan, rakyat kami yang akan kehilangan hak mereka untuk memilih pemimpin mereka sendiri. Baiklah, tuanku. Saya akan menyampaikan keputusan ini kepada kerajaan British dan berharap ada jalan penyelesaian yang lain. Hei kamu dengar tak tentang Malaysian Union telah dibubarkan? Di mana Raja-Raja Melayu akan mentadbir pula? Biar betul. Marilah kita pergi tengok untuk memastikan kabar itu betul atau tidak. Raja Melayu, hidup Raja Melayu, hidup Raja Melayu.